Yang lebih penting, kita mesti ada 3S, sponsor, sharing, service. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sidi Haji Ahmad Sumiah Jinnudin yang saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Alhamdulillah, saya syukur Allah Taala kerana saya cukup bangga yang mana saya telah berjaya untuk melayakkan kita dapat menghadiri diri ke sekali ini. Yang lebih penting, kita mesti sentiasa berhubung, minta bantuan bersama dengan upline kita, bagaimana sasaran yang kita perlu, ke arah yang kita impikan ke arah tersebut. Kita sedia maklum, dalam syarikat TV dia sudah memberi berbagai sasaran dan sebagainya. Yang lebih penting untuk mencapai tersebut, kita mesti ada 3S. Pertama, sponsor, sharing, service. Itulah kunci yang lebih utama ke arah kita untuk berjaya dalam kejayaan TV ini. Setiap kerjaya yang nak kita laksanakan perlu ada matlamat. Untuk saya mencapai ke arah 2-star CD, saya perlu mengadakan usaha saya bersama-sama rangkaian saya bagaimana untuk mencapai yang saya hasilkan yang diperlukan untuk jangka panjang 3 hingga 6 bulan selepas ini. Saya Sidi Haji Ahmad Sumiah Jinnudin daripada Kuantan. Ingat, usaha tangga kejayaan. Ingat, usaha tangga kejayaan. Saya Sidi Haji Ahmad Sumiah Jinnudin yang saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Alhamdulillah, saya syukur Allah Taala kerana saya cukup bangga yang mana saya telah berjaya untuk melayakkan kita dapat menghadiri diri ke sekali ini. Yang lebih penting, kita mesti sentiasa berhubung, minta bantuan bersama dengan upline kita, bagaimana syarikat TV banyak memberi kemudahan dan kebaikan khususnya dari segi kesihatan dan juga kemampuan keuangan kita sepanjang bersama-sama dengan HTV untuk mencapai hasrat ke arah yang lebih maju di masa hadapan. Kita sedia maklum, dalam syarikat TV dia sudah memberi berbagai sasaran dan sebagainya. Yang lebih penting untuk mencapai tersebut, kita mesti ada 3S. Pertama, sponsor, sharing, service. Itulah kunci yang lebih utama ke arah kita untuk berjaya dalam kejayaan TV ini. Saya Sidi Haji Ahmad Sumiah Jinnudin daripada Kuantan. Ingat, usaha tangga kejayaan.